Tak semua orang dewasa pandai mengaji. Ada yang dah umur 40 ke 50 tahun masih belum kenal alif bata. Bila dah dewasa ni, nak belajar mengaji tak senang macam waktu budak-budak. Kena ambil masa bertahun. Ada yang rasa segan, rasa diri dah terlambat. Tapi hari ini ada kaedah yang mampu buat orang celik Al-Quran dalam masa 8 jam saja. Ini kisah Ustaz Dr. Haji Zakaria Nasaruddin. Semuanya bermula pada 2013 di IPG Kampus Ipoh. Beliau nampak dua orang mu'alaf yang sangat teringin nak baca Al-Quran, tapi bergelut dengan kaedah sedia ada. Beliau percaya Al-Quran itu untuk semua dan ia sepatutnya mudah dipelajari oleh sesiapa pun. Dari situ lahirnya kaedah haraki. Ia bukan sekadar teknik mengaji, tapi pendekatan unik dan kreatif disusun khas untuk orang dewasa yang buta Al-Quran tapi pandai membaca rumi. Beliau mengubah persepsi susah kepada seronok. Hasilnya, kedua-dua orang mu'alaf tersebut berjaya membaca Al-Quran dengan tajwid dalam masa hanya lebih kurang 8 jam. Hari ini, lebih 6,000 orang dewasa termasuk mu'alaf dan masyarakat orang asli telah berjaya pecahkan tembok buta Al-Quran melalui kaedah haraki. Ustaz Zakaria buktikan belajar mengaji bukan hanya untuk kanak-kanak. Tiada istilah terlambat, yang ada cuma kaedah yang belum tepat, dari rasa rendah diri kepada keyakinan di depan kalam ilahi. Kaedah haraki. Belajar mengaji cara cepat, mudah dan santai.